Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, Malaysia sekarang ini berada dalam keadaan cemas kerana pentadbiran Datuk Seri Najib telah menyebabkan negara terhutang berbilion-bilion ringgit yang tak dapat dibayar oleh kerajaan dan negara. Sebab itu kita perlu menunjuk perasaan tidak puas hati kita kepada kerajaan melalui penyertaan dalam demonstrasi oleh pihak bersih di dataran mereka dan juga di tempat-tempat lain yang telah ditentukan. Saya harap semua rakyat Malaysia akan menyertai demonstrasi oleh pihak bersih ini kerana mereka bertujuan untuk mencari jalan memulihkan semula negara kita ini dengan menukar kerajaan supaya dapat kerajaan yang tidak dipimpin oleh seorang yang telah melesapkan wang yang begitu banyak yang dituduh oleh seluruh dunia. Inilah harapan saya dan saya harap rakyat Malaysia akan memberi sokongan penuh dan mengambil bahagian dalam tunjuk perasaan oleh bersih. Thank you. Is the sound okay? All good.